Okey kawan-kawan, di sebalik ni pokok terung pipit. Okey. Di sebalik terung pipit ni ada satu sarang yang dibuat oleh seekor burung. Ini sarang dia kawan-kawan, nampak tak? Nampak tak ni? Kak Nur punya kebun ni dah semak kawan-kawan. Jangan tengok Kak Nur punya kebun. Sibuk lagi sebab kita nak uruskan anak sekolah. Ni sarang burung. Nampak tak? Sarang burung dia. Daripada 2 helai daun ni dia buat sarang. Kak Nur tak tahulah dalam ni dah ada apa? Dah ada kehidupan atau tidak. Kita tengok sikit tapi jangan kacau. Jangan kacau. Masih belum ada ya. Belum siap sebab belum siap. Nampak tak? Tak nampak sangat kan? Tu. Masalahnya dia buat kecil je. Daripada 2 helai daun ni jadi buat sarang. Kawan-kawan, cantik kan? Kadang-kadang ciptaan Allah ni cantik. Tengok dia goyang-goyang daun ni. Mungkin dia punya pemilik sarang ni masih mencari rezeki kawan-kawan. Jadi tak adalah dia ada kat sini. Bila Kak Nur tak nak ganggu lah. Sebenarnya Kak Nur dah lama juga tak buat video kat sini. Baru tadi Kak Nur perasan ada sarang burung. Kak Nur tak tahu burung apa. Kawan-kawan tahu boleh nak bagi tahu Kak Nur. Kak Nur ni walaupun faham duduk kampung tapi ada burung macam ni Kak Nur tak tahu. Dia burung ni kecil je sebenarnya. Tengoklah ada semut lagi kat atas dia. Kak Nur harap semut-semut ni tak mengganggu dia lah. Okey kawan-kawan, ni dia burungnya, sarang burung. Unik kan ciptaan Allah. Cantik je. Okey, Assalamualaikum.